SD PSS SNK Lebah Hilir. Saluran ini membawakan pelbagai informasi, perkongsian ilmu dan aktiviti menarik di sekolah kita. Saya Nur Amni Irina selaku hos anda untuk hari ini. Dalam episod kali ini, kita akan berkongsi tentang pengalaman semasa bulan Ramadan bersama kumpulan nasyid sekolah iaitu Bulan Aras. Ya, selamat semua. Baik, saya ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan untuk segmen podcast kita pada hari ini. Jadi soalan saya pertama, apa perkara pertama yang anda fikir bila dengar perkataan Ramadan? Benda pertama yang saya fikir bila saya dengar perkataan Ramadan is semestinya ibadah puasa lah yang diwajibkan ke atas seluruh umat Islam. And Ramadan bukan setakat berpuasa, tapi ia menjadi satu titik permulaan bagi seseorang Muslim untuk memulakan kehidupan yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini. Soalan kedua, sahur paling awal yang anda pernah bangun pukul berapa? Saya biasa bangun pukul 4 hari tu lah. Melaksanakan solat tahajud, lalu bersahur. Untuk soalan ketiga, apa perasaan kamu bila dengar azan maghrib? Dia dengar azan maghrib Okey. Setakat ni saya tak rasa apa-apa lagi sebab sekarang ni belum maghrib lagi. Setakat ni saya tak rasa apa-apa lagi sebab sekarang ni belum maghrib lagi. Jadi tapi apabila saya dengar azan maghrib, saya rasa bangga dan terharu kerana saya dapat menjalankan ibadah puasa pada hari itu dengan sempurna. Dan bila dengar je azan maghrib tu, saya rasa sangat lega. Sebab apa? Sebab kita boleh minum air. Dan yang paling penting, itulah masa kita berkumpul dengan keluarga. Itu yang paling mahal lah. Okay, untuk soalan keempat, raya atau Ramadan, mana yang anda lebih suka dan kenapa? Saya lebih prefer pada Ramadan lah. Sebab bulan Ramadan ni kita tahu ada 10 malam terakhir, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam ni bila kita buat kebaikan, bila kita buat sesuatu seperti sedekah, ianya bersamaan dengan 1000 bulan. Kan? Betul. Sebab saya kan? Okey, betul. Lagipun bulan Ramadan ni saya tahu ramai yang reka sebab mereka semua tu tunggu raya je. Sebab time raya ni dah dapat kumpul duit raya, jumpa saudara mara. Tapi apa yang dapat saya simpulkan ialah kita patutnya kejar bulan Ramadan lah, malam Lailatul Qadar. Okey, baik. Ada lagi 3 soalan. Jadi soalan ni randomly korang pilih lah mana-mana rasa nak jawab. Okey? Okey, bagi soalan pertama, pengalaman sahur paling mencabar yang pernah anda lalui? Okay. Bagi saya, pengalaman sahur paling mencabar dalam hidup sepanjang saya berpuasa ni kan. Sepanjang 17 tahun saya hidup, saya rasa bersahur dekat dalam kereta rasanya. Sahur dekat dalam kereta. Masa cerita macam seronok je. Ni saya nak cerita. Masa tu mungkin tengah balik kampung. Dan biasalah bila balik kampung hari raya ni jalan pun sesak dan sampai awal pagi. Dan masa itu pula jalan tengah jam dan tak ada makanan pula dalam kereta. Ada air sebotol je rasanya. Dan masa itulah saya satu keluarga 5 orang kongsi je satu botol. Tapi itu pun sudah memadai. Baik. Terakhir, kalau boleh ulang satu Ramadan dalam hidup, Ramadan mana yang anda nak pilih? Kalau saya boleh ulang satu Ramadan dalam hidup saya, Ramadan yang paling saya nak ulang adalah Ramadan pada tahun lepas, tahun 2025, di mana banyak kenangan yang saya dapat daripada Ramadan tersebut. Antaranya berbuka puasa dengan rakan-rakan Haras setelah menang pada dalam pertandingan nasyid. Saya ingat dekat Padang Fikir kan. Betul. Time tu seronok ni kita bentang sikap sama. Betul. Wow. Satu lagi momen yang saya tak boleh ulang kembali yang cuma ada pada tahun lepas dan berakhir pada tahun lepas, iaitu berbuka puasa dengan Allah Yarham atuk saya. Jadi beliau sudah pun meninggalkan saya pada tahun lepas. Dan ya, ini tahun pertama kami berpuasa dengan beliau. InsyaAllah semoga beliau baik-baik saja di kita. Al-Fatihah. Baik, terima kasih untuk menjawab semua pertanyaan
Got so much motherfucking going on right now.